Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Macam korang nampak, tajuk kita hari ni lain daripada yang lain. Bukan vlog sebab kita nak unboxing my dream camera. So aku beli kamera ni semalam. So pagi ni dia dah sampai. So sekarang kita nak pergi ambil kat bawah. Lepas tu abaikan muka aku yang tak mandi ni sebab hari ni aku tak ada kelas pagi. So macam aku tak nak mandi awal-awal. Biasalah perempuan kan, dia memang nak keluar boleh mandi. So ya, jom kita pergi pick up kamera sekarang dekat bawah. So kita nak pergi ambil kamera dekat bawah. Macam excited, tapi saya tak akan unboxing terus. Saya nak bersiap balik kelas kot baru saya unbox. So okay, korang stay tuned. Besar pula parcel kita. Berat tapi sulah unboxing. Main box ke? Kalau tak aku baru beli kamera. Mana? Yang aku selalu sewa tu. Hey, today here we got 1190. How much is sini? Dan kita kena form a loop. Okay, kita dekat sini. So guys, kelas hari ni habis 50. Saya akan buat konten saya malam lah saya rasa. So, okay guys, I'm back after habis kelas. Lepas tu kena hantar kawan pula dekat MRT. So kita balik rumah around 6.30. Lepas tu solat asar apa semua dan barulah kita ada masa nak buat. Sekarang dah pukul 7. So lighting ada tak ada lah. So korang enjoy je lah video ni, okay? Sebab aku still nak unboxing hari ni. Aku tak boleh sabar lagi, okay? So here is the parcel. Aku beli dekat mana? Aku beli dekat KLDSLR. Nanti aku akan attach kat sini. Korang tengok. Take out dia, okay? So kita unboxing satu-satu. Apa yang kita dapat dalam ni, aku sebenarnya tak ingat. Cuma aku ingat ada tripod macam ni. So senang lah kalau nak ambil gambar dengan kawan-kawan kan. Sebab selama ni aku sewa dia tak bagi ni tau. So macam susah lah nak ambil gambar dengan member. Tak ada orang nak ambil kan. So sekarang kita ambil yang ada set dengan tripod. So macam this is the camera. Ialah kamera yang orang tengah hype ke sekarang kan. Saya memang minat, saya memang suka ambil gambar. So kalau nak pergi travel, macam kita orang selalu sewa kamera. Saya memang plan nak belilah. Sebab kalau pergi travel senang, dah tak payah sewa. Ni je kamera kita sendiri. Dah jimat kos dah. This is the cleaning kit untuk bersihkan lah kamera kan. Lepas tu is the bag. Okay, ni tak suka lah korang. Sebenarnya saya set kanan tau, tapi tak apalah. Ni dia bagi apa ni, saya tak sure apa ni. Oh, untuk ni lagi battery, extra battery. Okay, extra battery ni actually sangat-sangat penting untuk siapa yang memang travelling. Sebab hari tu waktu saya pergi Medan, saya tak dapat extra battery waktu saya sewa. So bila ambil gambar, saya kan pergi camping. So dekat campsite tak ada. Tak ada charger lah untuk charge battery kan. Sebab kita orang tidur dalam kemah. So macam untuk phone pun kita bawa power bank. Kamera kan ada charger dia sendiri. So ini extra battery.
Ni pun sama, extra battery. Ni tempered glass. Lepas tu ni SD card. Tu ni apa? Filter. Entah, aku tak tahu untuk apa, tapi dia termasuk sekali lah. Ada tali bag. Big girl purchase. Yay. DSLR. Tak boleh fokus. Sebab KL DSLR ni dia bagi harga yang paling murah lah nak compare dengan kedai lain. So I macam I'm just gonna get it. Membahagi bag I rasa. Tak setuju lah kalau dia berat. Sebab kan saya tak ada tripod. Sebenarnya saya ada tripod, tapi saya sempat guna sekali je waktu saya pergi solo trip Sabah. Tinggi lagi ke? Oh boleh lah. Tak tahu. So ni tripod dia. Kita nak buka kamera. Okay. Ni body camera. Yang ini kit lens. So saya beli yang kit lens je lah, sebab belum mampu nak beli yang lens mahal tu. Korang doakan lah saya ada duit extra. Oh ni charger untuk yang bateri Canon. So this is the lens. Macam tu bila pasang kat sini. Tapi sebenarnya kan aku tak tahu macam nak pasang weh. Oh okay, ni buka. Lepas tu masuk dekat sini. Sekejap. Okay. So ini kan, lepas tu tak kena tekan tepi ni. Lepas tu bulatnya di sini. So aku baru tengok dekat TikTok macam mana. So dekat sini, ya betul siap. So dia sengit. Oh yelah, ni je kan yang sengit. Apa benda? So dalam ni tak ada bateri lagi rasa. So ni just saya dah selalu pakai kamera ni, jadi saya dah biasa. So saya rasa berbaloi lah, sebab saya beli harga 2,900 dan saya dapat extra battery, saya dapat tripod, saya dapat, lepas tu lens filter, tempered glass. Saya rasa macam okey lah untuk harga ni, sebab selalunya harga dia mahal sikit. So that's it for my unboxing code, sebab this is my first unboxing video. So aku je tak tahu. So nantilah aku attach video akhir. Okay, bye guys, thank you for watching and thank you for supporting me. Tiba jangan lupa subscribe, like and share kan. Kalau korang pun berminat nak beli Canon EOS R50, boleh beli dekat KL DSLR. So kenapa saya memilih Canon EOS R50 menjadi pilihan hati? Sebab saya dah guna kamera ni banyak kali. Lepas tu bagi saya dia senang nak setting, dan saya memang suka Canon dari dulu compared to Sony. Sebab ini my personal opinion je lah, macam saya rasa Sony dia cantik kalau korang pandai editing tau, kalau korang ada editing skills. So saya tak ada editing skills tu. So saya beli je lah kamera yang macam for beginner. So itulah sebabnya kenapa saya pilih EOS R50. Sebab saya fikir nak beli Sony A6 4000. Tak ingat lah, A6 4 yang 00 tu kan. Tapi sebab saya tengok dah gambar dia macam raw dia macam tak cantik sangat lah.
dia tak mengikuti cita rasa saya. So saya macam saya proceed lah beli SR50 ni. Okay, tu je lah daripada saya. So kalau korang nak beli, belilah. Beli dekat beg kuning saya. Okay, saya rasa tu je daripada saya. Thank you so much for watching. That's all. Bye.